Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat laut aku dan SG. Kepada semua subscriber yang dah lama menantikan video terkini daripada aku dan laut Okey, hari ini kita akan cubalah di bulan puasa ni. Selamat berpuasa untuk semua yang sedang berpuasa, yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakit mereka, yang lagi susah mudah-mudahan diangkatkan kesusahan mereka. Yang lagi berjuang semoga kuat menempuh seharian kita selama ni. Okey, hari ni kita mancing di Changi sahabat. Saya menggunakan satu rod lah. Ini reel pun saya beli juga ni, pens ni. Pens apa nama dia ni? Rod 2 ke apa? 4,000 saya beli dengan satu yoran ni 9 kaki sahabat Cuaca panas sahabat, seperti sahabat tengok air pun tengah pasang sahabat Angin kuat sahabat, angin kuat Angin kuat. Mana sahabat ada yang bertanya mana saya pergi selama ni kan? Selama ni saya sakit sahabat. Saya sakit dah kat seminggu juga ni. Saya punya berat badan daripada 79 turun kepada 69.9 sahabat begitu teruk sahabat. Jadi saya tak dapat meneruskan aktiviti. Jadi buat masa ni ada kurang sikit, jadi saya teruskan aktiviti sahabat tu. Terima kasih Okey, hari ni kita akan cubalah berjuang sahabat. Untuk sahabat yang bertanya selama ni mana saya menghilang, seperti Kak Rahimah kita bertanya, dan sahabat-sahabat lain juga yang mesej, yang mana saya sempat reply, saya reply Yang tak reply tu harap jangan marah lah sahabat. InsyaAllah ni kalau dah baik nanti saya akan reply semua Okey, saya akan teruskan misi dulu sahabat. Okey sahabat, nampak gaya dan seketika ada yang sudi menjamah umpan kita Padahal saya baru hujam juga ni. Tak pasti apa ikan ni, tapi yang pasti ada sahabat, ada. Okey, kita tengok apa ikan sahabat lagi satu sini kita nak gulung cepat sahabat, kerana bawah banyak structure dan batu kalau lambat sangkut kita nak gulung cepat sikit sahabat. Alhamdulillah sahabat, kapal-kapal sahabat. Agak ada size sahabat kapal-kapal saya, alhamdulillah. Tu dia sahabat, di bulan puasa ni dapat rezeki kapal sahabat. Nampak tu sahabat, nampak tu sahabat. Sabar, ini adalah ujian sahabat, ini adalah ujian sahabat. Sabar. Ini adalah ujian semata-mata sahabat. Nampak tu sahabat, kasar sahabat Okey sahabat, kita akan cuba lagi sahabat. Okey sahabat, here we go. Kita lambung lagi sahabat, kita lambung lagi. Kalau tak lambung bagaimana nak dapat ikan sahabat Okey, kita akan terus berjuang demi sahabat-sahabat semua, supaya enjoy tak bosan duduk rumah tu. Okey, kita teruskan misi sahabat. Okey, nampak gaya ada lagi sahabat. Ini bukan cubaan atau dugaan sahabat Ini betul-betul sahabat. Ini nampak tu. Nampak gaya ada yang makan sahabat. Ini bukan dugaan di berpuasa, ini kenyataan sahabat. Kita terus berjuang sahabat. Tak tahu ikan apa ni, kita terus berjuang lagi. Okey sahabat, liluri Alhamdulillah liluri. Syukur kepada Allah, rezeki bulan Ramadan. Okey, boleh tahan lah untuk goreng-goreng sahabat. Ni dia. Okey, duri belalang kat sini panggil duri belalang Kalau macam tempat lain saya tak pasti adakah nujung bak belalang, tapi di sini memang duri belalang Dia sengat dia lah. Dia ada 3 cabang sangat, jaga-jaga sahabat. Warna dia agak keemasan sahabat cantik sikit. Dia kalau duri biasa dia color silver, ni agak keemasan. Okey, kita release dulu sahabat dan kita akan cast lagi. Okey, harap-harap siapa yang kat depan tu keep clear, takut kena batu ladung Okey, okey sahabat, tu dia nampak siapa-siapa yang kat depan tu tolong jauh sikit, takut kena batu ladung
Okey sahabat, nampaknya hari ni ikan agak agresif walaupun air pasang besar, ikan agak merangsang Okey, kita check lagi sahabat. Alhamdulillah, nampak gaya hari ni saya busy sikit melayan ikan ni. Alhamdulillah sahabat. Grot sahabat. Dia tahan ni kat saiz dia. Grot. Ni grot sahabat Kalau tebal pipi dia lain sahabat ni grot lah. Di sini panggil grot Kenapa dia panggil grot? Mungkin bunyi dia grot. Tu dia sahabat ni. Dia tahan kat saiz dia sahabat. Ni dia. Saya menggunakan udang sahabat. Saya menggunakan udang. Mata kai kecil je nampak ni. Kai saiz ni sahabat. Mata kai dia ni. Okey. Alhamdulillah. Kita kas dulu ni sahabat Okey, alhamdulillah update buat masa ni kita dapat ikan kapas, ikan grot dan juga ikan duri sahabat Okey, buat masa ni 3 ekor sahabat. Alhamdulillah walaupun dah lama tak pergi tapi masih ada diberikan rezeki kita masih teruskan misi sahabat, kita masih teruskan misi. Selagi ada waktu ni lah kita akan teruskan misi sahabat tapi kita akan tak lama lah, kita cuma mancing sekejap je seperti biasa sahabat. Jadi kita tengoklah apa lagi rezeki yang ada lepas ni. Mudah-mudahan ada lagi sahabat. Nanti saya akan update lagi buat masa ni. Air pun tengah pasang lagi sahabat. Air tengah pasang, mungkin sekejap lagi jalan surut. Air besar sahabat nampak tu. Air pun besar. Cuma angin agak kuat lah. Itu saja, cuaca panas. Okey sahabat, seperti sahabat nampak sekarang cuaca dia panas sahabat. Walaupun keadaan ataupun lagi berpuasa ni bukan alasan kita untuk berehat-rehat sahabat kita carilah apa yang patut untuk melepaskan kebosanan Okey sahabat-sahabat, kita akan update lagi sahabat. Okey, nampak gaya macam ada yang mana di hujung jurang kita ni. Okey, saya akan check sahabat-sahabat semua. Okey, ternyata ada sahabat, ternyata ada walaupun tak besar tapi bolehlah, ada lah, tak kosong lah sahabat. Okey sahabat, alhamdulillah kita dapat grot lagi. Air jangan surut sahabat air jangan surut. Kita dapat seekor lagi lah grot. Alhamdulillah. Ini sahabat. Air jalan terus sahabat. Kita naikkan satu lagi lah grot. Alhamdulillah Okey. Tu dia. Okey sahabat, kita tukar umpan dulu Umpan pun habis. Saya pakai 2 mata. Dua-dua habis. Okey. Kita tukar umpan dulu sahabat. Okey sahabat-sahabat, aku dah laut. Saya dah tukar tempat kerana air dah jalan surut. Saya main kat bahagian pantai pula Okey sahabat, nampak gaya ada sahabat, ada. Tak tahu ikan apa ni. Saya cuba check dulu sahabat.
Okey sahabat, kita tukar ke bawah pantai sahabat pasal air dah mula gerak surut. Kita mendapatkan satu duri emas lagi sahabat ni dia sahabat. Orang panggil duri belalang lah sahabat. Okey, ni dia Kita tahan juga saiz dia. Air gerak surut sahabat, baru dah makan lagi. Okey, alhamdulillah. Ni dia. Okey, kita riliskan dulu daripada makan sahabat Okey sahabat. Okey sahabat-sahabat aku di laut, kita akan mengakhiri misi kita buat hari ini Okey, dan hasil tangkapan kita hari ini ni dia lah. Ikan kapas-kapas, duri dan juga gerut. Ada yang saya dah siang sahabat yang dua ni belum dah, pasal yang dua ni baru dapat. Inilah hari ni rezeki kita di bulan puasa ni Okey sahabat, nanti selamat berpuasa untuk sahabat semua dan berbuka apa hari ni. Sila berikan komen adakah KFC, ayam, panggang, burger, Ramly, apa sajalah yang sahabat berbuka pada hari ni, sila komen. Dan terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni sahabat, yang baru ataupun yang lama okey, semua pada yang selalu berikan apa nama dia, komen-komen okey, terima kasih kepada semua yang bertanya. Okey, dari saya, aku Dalam SD. Berjumpa lagi semua.